restaurant ni kan? Balai Winang. Sini kita buat sop. Insurans. Kan dengan pasport semua orang dengan. Nak buat yang premium ke yang basic? Basic je lah. Basic ni. Kereta under SUV ke tidak? SUV kan? SUV. 45. Okey. Nak simpan? Dua. Yang mana tu yang turis tu. Yang tidak tu? Ya. Oh ni lah, kena scan dia. Kena scan. Setiap orang tak? Ya, setiap orang kena. Kalau anak tak ada phone? Ya? Kalau anak tak ada phone? Tiada tak Jangan risau. satu pasport tu. Satu. Yang SIM card tu yang RM25 tu eh? 26. Bila 7. Banyak ni insurans Tiger, Jumtai. Sepanjang jalan nak masuk ke immigration ni, banyaklah insurans dia kan. Tapi biasa kita pergi situ je lah. Petronas tu. Maybank ni sebelum Caltech ni kan. Kelahiran Argentina, Facundo Garces, harimau Malaya tak memaklumkan. Nak pergi isi minyak kat Caltech ada money changer. Kita pergi situ lah sebelum masuk depan Maybank ada Caltech. Dan di sini kita isi minyak penuh lah sebelum masuk Thailand. Apa tukar SIM card? Tukar ke Thailand 3,980 baht ada. Mana orang main pasport lah kau. Saya turun nanti tak boleh tengok dah. Terima kasih. Tengok kau. Tengok pengawal. Orang cek muka. Kakak nampak tak? Hasan. Terima kasih. Only driver stay in the car and drive the car to the immigration box. Satu 57. Kita baru sampai ke Sadao Arrival Boundary Post. Sini driver punya check in Boren ni dengan pasport. Hotel dekat kita nak pergi Patolong ni kita beli siap-siap dalam Agoda supaya senang lah. Sampai sana kita tak perlu nak susah-susah cari hotel lah. Sebelum cari hotel tu tengoklah review apa semua kan, dalam Agoda senang kot, siap bayar apa semua dah. Kita tidur dekat Dusit Princess Patalong. Malaysia boleh? Thank you. Perlu bawa keren. Cuma orang ni dengan pasport. Lepas tu kena bayar RM10. RM10. Lepas tu kita kena bila masuk ni cari parking mana-mana. Kita nak kena buat declaration custom. Nak kita bawa masuk kereta kita kan. Kalau kena berkata pula sini. Ada apa? Ada. Bukan saya tengok tu husband. Saya di Sebelah. Sini. Hah? Sign. Sini. Balik ni kaunter 8. Okey. Kaunter 8. Okey siap ya. Kota 8 masa balik keluar. Oh, siap ah. Ya. Boleh depan tu bang. Kau tak boleh tu simpang. Boleh ke ni? Ni
Kita Malaysia 37 minit. Kita Thailand 27 minit. Lewat 1 jam. Sekarang ni kita tengah berhenti kat 7E, beli makan-makan sikit. Kita ada perut untuk kita nak teruskan perjalanan kita ke Hat Nhai dahulu. Sana kita makan, siap makan sana, barulah kita terus ke Patalang. Ambil ayam. Boleh makan. Boleh makan. Dari sandwich yang semua kan? Sandwich. Ni ayam. Ambil ni. Dalam 2. 2 Tadi ada apa? Kat ni dah. Ni apa? Cheese sandwich. Ada halal tak? Ni semua ada halal. Ayam siapa dua ni? Ayam berapa orang? Ayam tu. Ayam ayam. Dua lah. Karat dua. Mana kakak? Pada makanan. Survey dia. Sini orang makan. Kimi Market. Cari katak Mina. Kayu apa ni? Allah, saya lagi cari lubang. Banyak macam ni lagi. Oh, elak ni bawa kayu tu. Kayu Minang. Ayam. Selamat datang abang. Ayam yang mana? Yang boleh abang makan. Oh. Suka apa? Kakak makan. Saya makan ya? Macam Pin soda nak dek. Dia soda. Lepas tu teh. Ice tea ah, ice tea saja. Saya tak ada nasi. Ha? Saya nak nongki juga macam mana? Kan? Kita nak pergi ke Lee Garden cari roti canai Ehsan. Lu. Apa mau dek? Tang apa? Kakak macam Korea. Mana ada? Ya, nak. Oh, saya kena dia saus. Kedai apa ni? Dawud. Ni. Sedap. Ni 200. Ini 200. Kami baru. Amat sikit dah. Dia sumbak ke? Tak sumbak. Ada telur. Telur dalam. Oh, ni ada telur ni. Oh. Oh, buai matang. Ha? Ada dek. Mungkin dekat Patalong ada. Mungkin. Mesti ada kat Patalong. Dia sebab lumayan. Bawahnya macam ni ada kedai dia. Oh, tak ada. Lagi tu ada. Semua ni masjid. Mana? Ni. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Beza dia besar, kecil dia ada. Bagi Iman pula, Iman nak review. Bagi Iman review. Apa? Ada dua. Hmm? Nak makan tentacles dia. Sebab Iman suka tentacles. Ini tentacles dia. Abang kena Tentacles kesini dia. sikit abang rasa. Ni celup. Mi. Sebab apa kita ni tak boleh buat bikin macam abang. Kata ni tak apa tak ada passenger. Tentacles remuk. Dia gemuk tak boleh kat dia. Dah. Sebab tu Iman nak yang tentacles sebab dia gemuk. Nampak sedap.
Kerbau. Isan. Isan. This is telur. Telur kan? Ini rangau. Alah ni. You can see some. Tahu tak? Patalo. Ratapun. Kita singgah beli di 7-Eleven dekat dengan hotel. Ni Lucid Princess. Patalo. Ini mang. Tu nampak tak Princess. Ha. Ada Malaysia banyak, Singapura ada. Ya. Tu pasport. This booking will check in today and check out tomorrow. Stay with us one night. Is room with our breakfast. But in your booking, you book for 2 adults. Our room we allow to stay only 2 adults. And Dulu kena 3 adults kena. maximum 3 adults. Okay. We allow you Okay. include the bed already. Oh. Enough for you. Jauh lah. Apa? Tak dekat. Ni ada 3 beg dah. Yelah, dia tak boleh ni. Okay, sampai dah. Akak kat sini. Akak ada 2 kan? Akak ada sini. Oh, situ. Akak duduk beg besar. Bagusnya hotel ni dia ada plug macam ni, so ni boleh charge. Kita boleh guna plug biasa Malaysia lah. Cumanya hotel ni dia satu bilik maksimum 3 orang. Kalau kita 5 orang terpaksa kena ambil 2 bilik. Kalau tak sama juga dia charge untuk per person. Sekarang pukul 4.45 pagi. Kita orang dah siap mandi solat, nak menuju ke Telenor. Telenor ni ke lepas pagi tau. Kalau lepas pagi ni pokok kiambang dia berkembang. Pagi sebelum pukul 10 tu kembang lah. Kalau petang dia tak kembang dah. So kita nak kejar view tu lah, InsyaAllah. Cepat je, cepat. Lambat kita. Sawadikap. Bandalong 3032 Road. Lepas tu ni lah kot. Kanan-kanan. Okey, yang dah sampai. 5. Okay, 1 hour, 2 hour. Why? 1 hour? 1 hour only? 1 hour. Oh, ni je. Oh no. Oh, no ni. This one beautiful. Oh. Oh, gitu. Ya, Papa, yang ni tutup lah yang ni.
Ni tutup. Tak boleh pergi dah. Jadi? Kalau yang ni dia 1 hour. Ni Ni 1 hour. Ni? 2 hour. Dia sampai sini ni 2 hours. Ni tak ada. Ni tengok. Ni Kita nak pergi tak? Kita. boleh. Hmm. Boleh dah. 2 hours. Buk. Berapa? Eh? 100. 900. Tidak. 900 Pak. 900. Ada sini juga. Pay dia? Pay? Bayar? Hello. Oh. Oh. Mama bakar. 14 kes sikit. Mama bakar. Mana je? Manduk mana? One. Oh, okey. Lepas. Wah, teratai. Ini teratai. Wah, ada kuncuk. Iman, I got this. Iman, I got this one. Take a picture. Iman lah. Iman. Tengok naik ikan. Oh, dia ambil ikan Cari ikan. Ikan tau. Satu ekor. Oh, repu Tak baiklah kakak. Tak kau mandi lama-lama. Mandi sekejap je. Inilah kubah mandi. Kau mandi bersih je orang bang. Ya ke? Mana? Yang depan haras tu. Haras, di depan haras. Ni tak dapat buat fly typing lah. Saya nak fly typing. Sabarlah paning. Dia orang lain dah dapat dah. Dia pergi dulu adik dia tak suruh dia tak get no.
200 ah. Okay, thank you. Thank you. Ni pakai tali noi. Mana nak pergi kat jambatan dia? Mana saya pergi pertolongan? Dia kata dia tempat talong west. Ni pertolongan ke? Oh, tempat tengok burung lah sini. Ada burung-burung ke? Ni orang boleh juga tengok-tengok tu aku. Wah, ada rumah orang. Rumah orang tu bukan lah. Gaya-gaya pokok. Oh. Malaysia ke? Malaysia ke tu? Thailand. Yang Malaysia. Ini orang Malaysia ni yang baru. Gunung tu lah. Gunung Okitalu nama dia. Apa? Kau Okitalu ke nama dia? Kita background dia belakang gunung ni lah. Tu ambil gambar tu. Kenapa famous sangat? Dari belakang gunung tu nampak. Ni grilled beef and cheeseburger. Ni tak ada. Tak ada. Kau buat daging apa?
6 minit je. Nak ambil 3 kilo. 3 kilo. Sampai dah. Kemas barang sekejap. Sampai nak mandi-mandi. Papa kerja babi. Papa najis Papa. Anak ni. Lah anak pun najis juga. Ya orang geli lah. Nom Gina Phuket. Macam Gila semua kita Malaysia. Satu je Thailand. Masya Allah. Ha ni. rasa siam dia ada ketan kan? Betam. Betam. Ni apa bang? Mangga, Tapi mangga. diorang kata banyak, diorang kata memang banyak ulam. Ya. Dah. Abang nak tahan kan? Macam rasa. Ulam-ulam ni macam nak ambil macam ni. Lepas tu? Kan? Sekejap lah. Sedap. Laksa siam. Kau sedap kan? Oh. Kita telur kita nampak. Mana? Kuning-kuning. Dah rasanya. Ya. Tom yum. Sokong-sokong. Wow. Udang tak? Udang apa? Tolongnya ikan bilis ada dengan dulu, boleh rasa. Kain ni. Mana betul masuk muda? Yang sebelah dah makan nasi komok tu kan? Dia beli nasi komok. Ni 300 กับ340อันนี้300อันนี้340ลองชิมดูก่อนได้ Merek kacang apa? Kacang. ไม่มีเนลลี่มีน้ำตาลไม่ผสมไปน้ำกิโล